Tok. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok, betulkah Adam tu masih Islam, Tok? Atau dia dah keluar dari Islam? Kalau dia dah keluar dari Islam, Tok, takkanlah Tok nak uruskan lagi jenazah dia. Saya sangsi, Tok. Saya sangsi. Lebih baik, Tok. Tok siasat dulu, Tok. Mu'in, jangan buat tuduhan macam tu. Tak baik. Tok yakin dia masih Islam. Dia tak pernah keluar daripada Islam pun. Mana isteri dia? Kita tanya aja dengan dia. Supaya tak berserabut kepala otak kamu tu. Isteri dia pun sama juga, Tok. Sejak dia orang tu masuk Islam, pindah kat kampung kita ni, boleh dihitung dengan jari yang dia orang ni campur dengan orang kampung. Sembahyang raya tak pernah nampak. Majlis korban pun tak pernah terlibat. Sembahyang jemaah kat masjid, langsung tak pernah nampak, Tok. Islam ke tu, Tok? Mu'alaf macam dia orang ni, Tok. Bila-bila masa boleh keluar dari Islam? Wahai hamba Allah, ingatlah janji yang kamu keluar atasnya dari dunia hingga akhirat, yaitu persaksian tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya. Assalamualaikum. Tok, cuba tanya isteri dia dulu, Tok. Saya dah dengar dah tadi. Tok, kami tetap orang Islam, Tok. Tolonglah, Tok, uruskan jenazah suami saya ni, Tok. Tolonglah. InsyaAllah, kami akan uruskan. Khadijah janganlah risau. Itulah tengok jenazahnya. Boleh? Ya, saya. Bismillah. Assalamualaikum Tok Adi. Waalaikumsalam. Dah lama tu tak jumpa Adam. Adam pergi mana? Ada Tok. Saya pun bawa balik kerja. Biasalah kerja bro Tok. Oh, macam tu. Tapi sesekali kita ni kenalah bercampur juga dengan masyarakat. Dan kita ni hidup satu kampung. Janganlah kita menyendiri pula. Nanti kalau jadi apa-apa, kita kena minta tolong juga dengan jiran kalau ditimpa masalah. Kalau dah semua jiran tak nak tolong saya, macam mana Tok? Apa maksud Adam? Ada ke orang yang tak mau nak tolong Adam? Yalah Tok, saya ni mualaf. Banyak perkara Islam yang saya tak tahu. Tentulah saya perlukan orang yang tolong saya. Tapi semua yang saya minta tolong, semuanya tak nak tolong saya. Mereka pandang saya semacam je. Saya rasa tersisih sangat, Tok. Astaghfirullahalazim. Kenapa tak bagi tahu dengan Tok? InsyaAllah Tok boleh tolong. Apalah, Tok. Saya balik dulu. Nanti isteri tunggulah pula. Yalah. Nanti kalau ada masalah apa-apa, bagi tahulah dengan Tok. InsyaAllah Tok boleh tolong. Baik, Tok. Terima kasih, Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Rosna, kenapa awak sambut salam dia tu? Kenapa pula tak boleh sambut? Dia kan orang Islam. Wajiblah kita sambut. Kalau betul dia Islam. Kalau bukan Islam, haram kita jawab tau. Kenapa awak cakap macam tu? Khadijah kan orang Islam. Kita kenalah sambut. Saya bukan apa, Cik Rosna. Saya bukan menuduh. Tapi kalau dah tak amalkan cara hidup Islam, bolehkah kita panggil Islam? Kak, saya ni tetap Islam, Kak. Amalan cara hidup kita tak menentukan agama. Yang penting dalam hati ni. Percaya tiada Tuhan selain Allah. Pandailah kau bercakap. Tapi, ya tak iyalah tu. Kita mana tahu. Tak baik awak buat tuduhan macam tu. Sepatutnya kita sambut.
Sebab dia orang saudara baru, kita kena tunjuk ajar dia, bukan kita tuduh dia bukan-bukan. Tak apalah, Kak. Itu semua tak penting bagi saya. Yang penting, Allah tahu apa dalam hati ni. Yelah tu. Cakap bukan main. Kepala bertudung lingkup. Tapi hati tak tahu lagi. Semua orang boleh mengaku Islam. Entah-entah jadi Islam. Jangan cakap macam tu. Dah. Jom. Tak baik tuduh orang yang bukan-bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Muin. Apa khabar? Ni saya nak sampaikan surat jemputan untuk Khalil. Rumah YB Yaakob malam esok. Datang ya? Saya tak berani nak janji, Bang Muin. Sebab isteri saya tak sihat. Lagi-lagi kalau keluar malam. Takkanlah Cik Khatijah ni jalan pun tak larat. Tak ada, Abang Muin. Saya ni memang tak boleh berembun. Kalau sejuk nanti bisa-bisa tulang saya. Korang ni macam-macam alasannya. Orang nak ajak makan kenduri bukan nak ajak makan racun. Lagipun korang berdua ni bukan selalu ada kat majlis orang-orang kampung. Majlis tahlil tak ada. Maulud Nabi tak ada. Awal Muharram pun tak ada. Raya pun tak nampak muka. Masa tu saya memang sakit, bang. Sekarang ni pun saya tak larat kalau nak kena buat kerja kuat. Bolehkah aku percaya cakap korang berdua ni? Entah-entah. Korang berdua ni dah keluar dari Islam agaknya. Sebab itu, semua majlis agama Islam korang tak nak datang. Jangan-jangan. Korang berdua ni dah murtad agaknya. Alhamdulillah, arwah ni mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya berseri-seri setelah dimandikan dan baunya pun wangi. Orang baik ya, mesti dibalas baik. Hairan saya, Tok. Kenapa mukanya jadi bersih, Tok? Baunya pula wangi. Sepatutnya orang macam ini buruk balasannya, Tok. Murtad ni, Tok. Mukanya mestilah jadi teruk. Muin, ini kerja Allah. Bukannya kerja kita. Kalau dah ini, balasan baik yang arwah ni terima, kenapa pula kamu tak boleh nak menerimanya? Lagipun Adam ni orang baik, Muin. Baik apa benda, Tok? Kalau diorang ni dengan orang kampung pun tak nak campur. Tinggal pun jauh-jauh macam ini, Kita bukan tahu diorang buat apa kat sini. Tante. Astaghfirullahalazim, Abang Muin. Cukup-cukuplah tu, bang. Jangan keterlaluan sangat nak menuduh kami. Arwahnya memeluk agama Islam kerana dipercaya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Dan saya pun percaya macam tu juga, bang. Kami tak pernah berubah. Susah aku nak percaya cakap kau ni. Entah-entah. Semua saudara mara kau dah buang kau. Semua dah tak nak tolong kau. Sebab itu kau masih lagi mengaku kau ni Islam. Sebab kau tahu orang kampung ni semua akan tolong laki kau, kan? Astagfirullahalazim. Demi Allah, ya Allah. Kami masih Islam. Astagfirullahalazim. Muin, kamu ni kalau bercakap macam kamu seorang aja yang suci bersih. Orang lain semuanya banyak berdosa, banyak buat salah. Tuhan dah tunjukkan arwah ni mendapat balasan yang baik. Kenapa pula kamu cuba nak menindakkan kebenaran? Silap-silap nanti kamu tu yang mendapat balasan yang berpadat dengan muka kamu ni. Ya Allah, Tok. Astagfirullahalazim. Tok, saya beriman, Tok. Pagi, petang, siang dan malam. Sembahyang tak tinggal. Ya Allah, selisih malaikat 44. Allah. Iman apa macam ni, Muin? Orang beriman tak cakap macam kau tu. Dahlah semua. Marilah kita selesaikan urusan jenazah ni. Kau jangan fikir aku tak tahu, Adam.
Kau tu cuma bertopengkan Islam saja. Kau masuk Islam sebab nak dapat bantuan keluarga mualafkan. Saya bukan jenis orang macam tu, bang. Kau jangan cuba-cuba nak tipu lah. Kau mengaku aja lah yang kau ni sebenarnya dah keluar dari Islam. Saya tetap jujur dengan agama saya. Saya percaya pada Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Kau jangan nak auta lah. Baca Qul huwallahu kunun. Adam, hantu pun boleh baca Qul huwallahu tahu? Ayat kursi pun dia hafal. Ni kau, apa ceritanya Adam? Kau mengaku aja lah yang sebenarnya kau ni manusia yang jenis suka mengambil kesempatan. Betul tak? Muin! Kenapa dengan kau ni, Muin? Kalau nak bercakap tu biar berlapik sikit. Tak apalah, Tok. Saya tak kisah kena maki hamun dengan orang. Saya dah biasa dah, Tok. Lagipun saya susah, bukan orang ambil tahu pun. Depan orang bolehlah kau cakap macam ni. Tak dapat itu, tak dapat ini. Tapi sebenarnya kau untuk penipu. Abang Muin, pernahkah saya minta tolong dekat abang? Atau pernahkah abang tolong kami kalau makanan tak ada kat rumah? Tak pernah kan? Jangan pandai cakap je, bang. Buatnya tak pernah. Maafkan saya, Tok. Sejak saya duduk dekat kampung ni, boleh kira berapa kali pihak surau datang jenguk dan tanya khabar kami. 2-3 kali je, Tok. Lepas tu biarkan kami macam tu. Sisihkan kami. Kalau kami tak ikut cara Melayu, kami terus dihukum bukan Islam. Apa ni semua ni, Tok? Maafkan kami, Adam. Tok tahu Adam dan Khadijah jujur peluk Islam. Dan mungkin kami ni banyak kali dah terlupakan Adam dalam soal-soal agama dan bantuan. Kami tetap menyokong saudara-saudara baru. Cuma mungkin dah terlalu ramai kami ni terlepas pandang dan nama Adam tertinggal. InsyaAllah nanti Tok akan masukkan nama Adam dalam list surau kita tu. Ya. Sebenarnya, Tok, saya bukan orang yang suka meminta, Tok. Saya masih ada tulang pak kerat. Saya boleh bekerja. Cuma tolonglah jangan pertikaikan agama kami, Tok. Saya balik dulu, Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, ni semua kan ujian Allah. Bang ingat tak? Ustaz pernah kata, kalau kita reda dan terima ujian, insya-Allah, bang, kita boleh dirahmati. Dia orang tu cuma pandai kutuk kita je. Bila kita minta pertolongan, dia orang langsung tak nak tolong kita. Tu, kawan-kawan abang dulu yang yakinkan abang masuk Islam tu. Terus hilang selepas abang masuk Islam. Langsung tak tanya khabar, tak jenguk kita pun. Dahlah bang, tak payahlah abang fikir-fikirkan benda ni semua. Abang kena ingat, abang ada darah tinggi. Abang tak boleh stres kan? Yalah, mungkin bila badan mati nanti barulah dia nak berhenti kutuk dan fitnah kita macam-macam. Tak baik abang cakap macam tu. Dahlah bang, biarkan diorang tu. Sekarang ni yang penting kita reda, tawakal pada Allah. Bang? Khadijah, ampunkan dosa-dosa abang, ya. Ampunkan abang, ya. Apa abang cakap ni, bang? Abang banyak buat salah kat Khadijah. Ampunkan abang, ya. Tak ada salah mana pun, bang. Kalau yang bersalah tu Khadijah lah. Patutnya saya yang minta maaf dengan abang. Tapi yalah, saya maafkan, bang. Saya pun macam tu juga. Yalah, saya masuk dalam sediakan kamu.
Ini sudah buka bentuk kanda. Tak ada apa-apa yang pelik pun terjadi. Takkan dia ni dapat balasan yang baik pula tu? Sudah-sudahlah semua. Kamu kena terima kenyataan yang arwah ni memang seorang yang baik. Bukannya orang jahat seperti mana yang kamu sangka. Walaupun kami tersisir daripada masyarakat, walaupun kami tak hadir dalam apa-apa majlis kampung, majlis surau, majlis Islam, kami tetap Islam. Kami tetap percaya Allah yang satu. Kami tak pernah murtad. Muin, kamu sepatutnya kena minta maaf pada arwah ni. Kamu tu dah fitnah dia. Sekarang ni kamu mintalah maaf dengan Khadijah. Tak apalah, Tok Di. Arwahnya bukan seorang yang pendendam. Dia selalu cakap, walau apa pun orang buat pada kita, tapi biar Allah aja yang berikan balasan. Cuma sebelum dia meninggal tu, dia juga terasa, Tok Adi. Tapi tak apalah. Selesaikan aja. Sudahlah. Marilah kita urus jenazah ni. Baik, jaga jenazah. Johan, Aida rasa kan Aida tak nak balik rumah lah. Aida tidur rumah Johan boleh? Esok pun kelas lambat. Mana boleh. I duduk dengan family I kat kampung ni. Lagipun kalau bapak I tahu apa balik perempuan, habis I kena pukul. Alah, takkanlah ayah Johan tak sporting kot. Macam tak biasa je bawa perempuan balik rumah. I duduk dengan family I kat kampung. Bukan kat bandar. Jadi dia payah sikit. Lagipun, I tak biasa bawa balik perempuan ni. Yelah tu, macam boleh percaya je. You ni sebenarnya, kalau tak kenal, nampak baik sangat. Tapi sebenarnya... I baik tau. Orang dia tengok I macam jahat. Jomlah, kita pergi tempat lain. Bosan lah kat sini. Jomlah. Bang, minum air ni, Bang. Terima kasih. Abang pun salah juga, Ros. Abang jaga ambil berat pasal Adam dengan sinya tu. Arwah tu pemalu orangnya. Sebab itulah dia tak nak campur sangat dengan orang. Kesian arwah tu. Dia tak pernah keluar dari Islam. Tapi kita tuduh dia keluar dari Islam. Macam Adam. Kita selalu aja terlepas pandang. Sedangkan mereka tu amat-amat memerlukan bantuan dan tunjuk ajar kita. Kita ni aja yang selalu sisihkan mereka tu. Ros pun ada bagi tahu pada ahli jawatan kuasa Persatuan Wanita dekat kampung kita ni, Bang, supaya diorang adakan agenda untuk saudara-saudara baru. Ros tengok Khadijah tu, keluarganya pun dah tak terima dia. Suaminya pun dah tak ada, dah meninggal. Kesian dia sebab aku takut dia tak boleh terima dengan
Apa dugaan yang ditimbul sekarang ni? Baguslah tu. Kami pihak surau pun akan lebih memantau kehidupan saudara-saudara baru ni. Supaya mereka merasakan diri mereka tu dihargai dan diterima dalam masyarakat. AJK surau pun dah setuju. Sebulan sekali kami akan pergi menziarah keluarga saudara baru. Kami akan pastikan supaya mereka tu datang ke surau. Supaya dapat bersama-sama dengan kita belajar agama. Dari mana malam buta ni? Maaf lah, Johan lambat sikit. Johan ada study group tadi. Ayah dengan Mama tak tidur lagi ke? Tak, belum lagi. Nah, Johan masuk dalam lah. Johan ngantuk lah. Korban cinta kenangannya. Menaruh nokta